Ramai orang muda bila nak kahwin terus buat personal loan 10,000, majlis sehari, tapi hutang bertahun. Lepas kahwin bukan bawa pasangan masuk rumah, hutang pun ikut sekali. Bayar ansuran tiap bulan, gaji habis, sampai bergaduh suami isteri. Rumah tangga yang sepatutnya tenang jadi tegang sebab hutang. Patutkah kita bina rumah tangga dengan beban? Cuba bayangkan kalau dari awal tuan-puan dah mula simpan emas. Bukan banyak, sikit-sikit sahaja. Target nak kahwin 3 tahun lagi, bajet dalam RM20,000. Tuan-puan perlukan lebih kurang dalam 40 gram emas. Satu bulan simpan 1,1 gram sahaja. Lebih kurang RM550 sebulan. Lepas 3 tahun, cukupkan bajet kahwin, tak payah pinjam bank, tak payah berhutang. Lagi best, kalau harga emas naik dalam masa 3 tahun tu, simpanan kau boleh lebih daripada RM20,000. Emas ni kalis inflasi. Makin lama, makin bernilai. Boleh mula dengan ekor emas gap, senang saja. Boleh beli ikut bajet masing-masing. Kahwin ni, kita nak bina masa depan, bukan bina hutang. Simpan emas, ancang awal-awal, dan tenangkan fikiran. Boleh hubungi saya kalau nak tahu macam mana nak bermula. Dapat sesuatu?